Seorang nak makan nasi, seorang lagi pula nak makan burger. Nasib baik ada Capus Burger. Dekat sini korang boleh dapat dua-dua sekali dalam satu platter tau. Dalam platter ni dah ada Baconator Burger, nasi ayam buttermilk, chicken tender, buffalo chicken fries. Siap dapat dua air sekali. Baconator Burger ni besar guys. Yang ni signature and best seller dekat Capus. Homemade bun, juicy patty, streaky beef, ada barbecue honey sauce, caramelized onion dan juga sayur yang fresh. Nasi ayam buttermilk dia creamy and buttery, ada pedas kick sikit. Tapi kalau korang nak mild dia punya pedas tu pun boleh request tau. Chicken tender dia pun sedap guys. Dia bagi sekali dengan homemade garlic sauce. Chicken tender dekat Capus ni crispy dan rangup dekat bahagian luar, dekat dalam dia still juicy. Cicah dengan dia punya garlic sauce tu terbaik. Yang ini pula buffalo chicken fries. Dekat sini je korang boleh dapat. Fries dengan chicken popcorn coated dengan tangy masam pedas buffalo sauce. Memang sedap. Lepas tu aku order juga diorang punya popiah Biggie C. Popiah versi Big Mac dengan homemade Big Mac sauce. Kalau korang datang sini wajib try tau. Dekat sini kids meal pun ada. Yang aku order ni happy beef meal. Burger beef comel untuk kids siap dengan fries dan juga air. By the way guys, yang platter aku order ni nama dia Merdeka Platter. Kalau aku tak silap dia ada sampai 30 September je. Tapi nanti diorang kata akan ada platter yang lain juga. Korang datang Capus Burger confirm kenyang. Location Capus ni dekat bahagian atas. Korang naik tangga tu jumpalah Capus Burger. Selamat mencuba guys.